Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la illamtana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi tammim bi khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah bagi kita peluang dan ruang untuk bersama hadir di surau Jumaat Al-Mustaqim untuk mendirikan fardu maghrib berjemaah. Kerana apa tuan-tuan? Solat ni tidak ada sebab untuk kita tinggalkan. So bila mana kita dapat laksanakan, dapat laksanakan, lepas tu dapat laksanakan secara berjemaah, itu adalah nikmat Allah, nikmat daripada Allah SWT. Sebab itu Alhamdulillahilladzi an'amna, segala puja dan puji bagi Allah yang telah memberi nikmat kepada kami. An'amna bi ni'matil iman, kerana telah memberi kami nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ni dia tak lain tak bukan tuan-tuan, dia kena dengan kepercayaan. Kalau orang tak percaya, dia takkan buat. Walaupun dalam IC dia terpampang Islam besar-besar, tapi dia tak ada kepercayaan iman tu, maka dia takkan buat. Sebab bila mana kita ada iman, dia terikat kepada 3 unsur. Yang pertama, tasdiqu bil qalbi, dia mestilah membenarkan dengan hati, kata diri dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakui bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah messenger of Allah, utusan Allah SWT. Tasdiq bil qalbi, dia mesti declare, hati dia mesti declare, buat satu declaration. Tasdiq bil qalbi. Yang kedua, wa takriru bil lisan, dia tak cukup dengan hati saja, dia mestilah berikrar, mengucapkan dengan lidah, aku beriman, aku percaya bahawa apa segala ni transparent lah, maksudnya telus. Macam kita dapat solat ni tuan-tuan, kena transparent dengan Allah SWT. Ya Allah, syukur Allah bagi kita nikmat. Itu maksudnya kita kena transparent telus dengan Allah SWT. Seterusnya yang ketiga, tadi yang pertama dan kedua, tasdiq bil qalbi wa takriru bil lisani wa ta'malu. Ni dia, ni bukti je. Mestilah dikerjakan, diamalkan, dibuatkan dengan jasad. Sebab Islam ni dia bukanlah agama spiritual semata-mata, dia merangkui rohani dan jasadi. Macam kita pun dah berada di bulan Zulqaidah, kan? Dah tamat dah pun bulan Syawal tuan-tuan. Walaupun setakat ni minggu pertama Zulqaidah ni masih ada lagi open house raya. Kan? So raya bukan sebulan, raya setakat ni sebulan 1 minggu. Setakat ni lah tuan, minggu depan tak tahu lagi. Setakat ni saya baru dapat 1 jemputan lah. Tapi dia tukar sikit nama dia, kan? Kan adalah, lepas tu rangkumkan dengan kesyukuran lah, akikah tak apa. Janji adalah dia punya sibir-sibir apa, seolah-olah tu, kan? Kita dah berada di satu bulan, dah berakhir dah bulan Syawal, yang mana bulan kemenangan lah. So kita dah masuk bulan Zulqaidah. Kalau kita tengok surah sirah, nama Nabi, zaman sebelum Nabi, zaman apa, sahabat-sahabat, zaman ni kan, salafus salih. Waktu masuk je zaman Zulqaidah ni, dia zaman apa, dia waktu untuk berehat seketika.
Berehat sekejap. Sebab nak menghadapi satu musim lagi. Musim haji, Zulhijjah, yang mana pada bulan tu adanya bulan haji. Kan bulan Zulhijjah kan pada awal bulan kan. So pada bulan ni dia berehat daripada pemusafiran, berniaga, berdagang ke Yaman, ke Syam, berehat. Tu dia. Sebab dia tahu bila nak menghadapi haji, dia bukanlah satu pengembaraan biasa-biasa. Dia adalah satu pengembaraan melibatkan rohani dan jasadi, materialistik dan spiritual. Sebab itu siapa yang pernah pergi haji, sama ada buat haji kecil ke haji besar ke, dia akan rasa mujahadahnya, kan, dugaannya ketika mana nak melaksanakan haji tu, baik hati dia ke, baik mulut dia ke, baik kederat dia ke, tu dia. Sebab tu Allah bagi satu bulan ni, satu masa ni untuk berehat sekejap, untuk kita ambil mood baru. Tuan-tuan, sebab itulah dalam Quran pun beritahu, la jidalu fil hajj, janganlah kau bertengkar ketika dalam haji. Nak cakap kan dugaan dia macam-macam kan. Sebab tu, itulah dia. So insyaAllah kita nak cerita buat haji tu kan. Kalau ikutkan dekat muka surat saya ni, buku kitab Safinatun Najah ni, Fiqh Syafi'i, kita dah berada di patah balik bab puasa. Saya harap buat puasa ni dia bukanlah menghilangkan mood tuan-tuan. Kan? Sebab apa, puasa ni dia ada satu amalan yang mana amalan tua lah, tak ibadat tua selain solat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, telah ditetapkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana telah diwajibkan orang sebelum kamu. Tengok dalam banyak kitab tafsir mengatakan bahawa amal puasa ni bukan bermula pada zaman Nabi SAW, dah bermula pada zaman sebelum Nabi SAW lagi. So kenapa perlunya puasa? Banyaklah hikmahnya kan tuan. Tapi kita nak cerita bab fiqh ni, bab fiqh ni bab syariat, bab undang-undang. Bab undang-undang. Setiap perkara ada undang-undang dia. Solat ada undang-undangnya, makan pun ada undang-undang dia. Kan, makan pun ada undang-undang dia. Macam-macam lah, semuanya ada undang-undang. Tapi kita tak adalah kata undang-undang ni terus kena compound. Kalau tak ikut undang-undang tak, kan? Dia kalau macam di sudut fiqh syariah, kalau tak ikut undang-undang tu, dia ada dua ikatan yang mengikat dia, sama ada sah ataupun batal. Dia tak ada. Okay, dia tak ada. Oh, kau tak solat, kau solat tak berwuduk, kena saman. Tak ada tentulah kan. Macam orang kena saman melanggar traffic light ke apa kan. Dia kena kompon. So insyaAllah hari ni kita pergi bab puasa. Puasa ni dari segi bahasa ni adalah menahan diri. Dari segi istilah ada pula adalah menahan diri daripada perkara yang melakukan perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar hinggalah terbenamnya matahari. So apa perkara yang membatalkan puasa, baru kita akan pergi bahas. So apakah dia syarat-syarat sah puasa ni? Kan kita dah selesai kan bab penentu Syawal dah, penentu puasa dah kan? Kita masuk fasal yang syarat sah puasa kan? Betul tak? Betul? Syarat wajib puasa. Okey, baik. Faslun. Kita baca sikit matan. Matan ni apa dia? Faslun. Wa qala al-muallif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi umurihi fi darain amin. Syurut wujubihi khamsah asya.
Syarat yang mewajibkan puasa ni ada 5. Syarat yang mewajibkan puasa ni ada 5. Sebelum kita pergi pada syarat yang mewajibkan puasa tu, kita dah pergi sebelum tu, iaitu apakah syarat-syarat sah puasa tu, kan? Yang sebelum tu. Sebab kita dah lama tinggal dah, hampir ke 3 bulan lebih. So kita pergilah sikit secara ringkas syarat sah puasa tu. Yang pertama dia, mestilah Islam. Seorang kafir yang tak mengaku Islam, maka macam mana dia puasa pun tidak disyaratkan, tidak sahlah puasa dia, sebab dia tidak disyaratkan untuk puasa pun. Orang yang disyaratkan untuk beribadat adalah orang yang mana adanya iman dan Islam. Tu dia. Sekiranya dia kafir, dia tidak disyaratkan untuk beribadat pada dia. Kalau dia beribadat, tidak sah. Faham tak? Sebab kunci kepada ibadat itu adalah percaya. Tadi tahu? Iman dan Islam. Selagi mana dia buat baik, kan ibadat kan ada terbagi kepada 2 jenis, 2 kategori, ibadat umum dan ibadat khusus. Ibadat umum ni macam solat, puasa, zakat, haji. Ibadat khusus ni macam sekarang, ibadat umum ni macam ni. Kita duduk kejap, iktikaf, tidur, rehat, makan, selagi mana niat untuk menjaga kesihatan, untuk menjaga diri, menjalani kehidupan kita, bekerja, mencari rezeki, menutup aurat. Itu ibadat-ibadat umum. Selagi mana ibadat dinamakan ibadat, maka dapat ganjaran kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan. Kan? Okey, mestilah Islam syarat dia. Dan yang kedua, mestilah dia waras. Dia adanya akal. So bila mana dia tidak berakal, walaupun dia Islam tapi budak-budak lagi, ataupun dia Islam tapi dia tengah sawat, tengah sawat, tengah pitam, tengah gila, tengah mabuk, apa semua tu, dia tidak berakal, maka dia tidak layak ibadat, tidak terikat ibadat pada dia. Kalau dia buat, tidak sah. Kalau dia melakukan satu jenayah pun, terangkatlah kesalahan itu. Terangkatlah kesalahan dia, sebab dia tidak berakal. Seterusnya, dia mestilah suci daripada inilah haid dan nifas lah. Haid dan nifas ni kita kena clear, tuan. Kalau kita lelaki keluar mandi malam tu, kan, wajib tak puasa? Wajib. Jangan, Allah, aku semalam terkeluar, lelaki ni dah tak mandi lagi, sah ke tak puasa aku? Tak ada, tuan. Dia bukannya macam perempuan, kan, lelaki. Kadang-kadang ada tu orang tersalah faham tu. Dia ingat suci ni suci apa, dia ingat macam berhadas besar. Macam solat, bila mana kita berhadas besar, kita wajib mengangkat hadas tu. Tapi untuk puasa, dia tak. Bukan syarat untuk bermula dengan puasa tu mengangkat hadas besar. Disunatkan. Seterusnya, yang keempat, mestilah mengetahui masanya. Masanya. Kalaulah dia puasa, dah masuk bulan Ramadan ni, tapi dia bermula puasa ni waktu maghrib, kan? Sebab dia ikut waktu Saudi, boleh ke tak? Dia duduk Malaysia, tapi dia rasa, weh, aku ni kena ikut Saudi ni, sebab Saudi ni rapat dengan Nabi SAW ni. Dia ikut je tu. Tetap tidak sah, sebab dia kena ikut geografi tempat dia dan ketahui masa dia. Kalau masanya tu bulan terbit fajar ke terbenam matahari 17 jam lah masa dia puasa. Kalau 14 jam lah, 11 jam lah, kan. Kalau 20 jam lah masa dia berpuasa. Sebab dia terikat dengan matahari terbit. Okey. So syarat wajib puasa ni apa dia? Faslun syurut wujub ni ada 5 yang mewajibkan dia puasa. Yang pertama, mestilah Islam. Sama macam syarat sah tadi. So bila mana dia Islam, dia
sah puasa, dan dia juga wajib untuk dia buat puasa. Okey, itu dia yang mengikat seseorang tu untuk berpuasa. Masuk je Ramadan, dia terus dia Islam, terus dia wajib puasa. Okey. Seterusnya yang kedua, mukallaf. Mukallaf ni apa dia? Orang yang telah diberi beban. Tu bahasa inilah, bahasa yang dialihkan. Sebab apa, la yukallifullahu nafsan, tidaklah diberi beban oleh Allah SWT illa usaha, mereka dia mampu untuk tanggung bebannya. Apakah tanda mukallaf ni? Yang pertama, baligh. Ciri apa, kriteria. Pertama dia baligh. Kita tengok kat footnote bawah tu. Baligh. Baligh ni apa dia? Sampai umur. Sampai. Kan ada satu hadis Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Baligh. Kan kita ada orang tabligh, orang yang menyampaikan. Sifat Nabi SAW pun tabligh, iaitu bila mana Nabi SAW, dia mestilah bersifat dengan tabligh. Tabligh ni apa dia? Menyampaikan seruan. Itu dia. Okey. So baligh ni apa dia? Sampai apa? Sampai umur. Bila melibatkan umur, dia ada dua jenis, dua nama, dua fasa. Satu fasa mumayyiz, satu lagi fasa baligh. Fasa mumayyiz ni belum wajib lagi untuk dia puasa. Sebab fasa mumayyiz ni dia hanya mampu untuk membezakan. Mumayyiz mampu untuk membezakan yang mana baik, yang mana buruk, yang mana elok, yang mana tak elok. Itu mumayyiz. Okey. Fasa mumayyiz ni, tengok ada orang, dia budak umur dia kadang-kadang 3 tahun, kadang-kadang 2 tahun, 1 tahun pun dah mumayyiz dah, 4 tahun pun dah mumayyiz dah. Okay. Baligh ni umur, kalau macam perempuan di sisi Imam Syafi'i kebiasaannya 9 tahun. Lelaki 15 tahun itulah. Okey. 10-11 tahun. Tu. Dan ada tanda-tanda baligh dia lah. Keluar mani ke, keluar cacai ke, tanda mimpi ke, mimpi seronok ke. Tu dia. Berakal. Yang kedua, kriteria yang kedua, bagi mukallaf ni mestilah berakal. Seorang yang dah berusia baligh tapi tidak berakal, kan ada yang lembab lah, ada yang jenis yang apa, OKU, yang jenis yang apa, terencah akal, kan tuan-tuan kan? Walaupun dah tengok dah janggut dah beruban dah, misai pun dah ni dah, tapi dia tetap tidak mukallaf. Sebab apa? Tidak berakal. Kriteria. Seterusnya seterusnya adalah sampai seruan Islam. Okey, sampai seruan Islam ni kita kena clear betul lah tuan. Bila mana masuk sekarang ni, kebiasaan dekat Malaysia ni, walaupun ada kan, ada tempat-tempat yang mana di dalam ceruk hutan tuan dalam ceruk hutan. Saya tak pasti saya boleh cerita kat sini ke. Dekat Pahang tu ada satu jenis, ada satu penempatan orang asli yang mana dia memang tak campur dengan zaman, dengan masa ni tuan. Dengan masa, maksudnya dengan dunia luar. Dia memang akan lari. Memang akan lari. Wah raja gua pergilah apalah sampai bagi insentif lah kan. Tapi itulah usaha mubaligh ni. Mubaligh ni kan, orang yang menyampaikan. Macam kita ni pendakwah lah kan, pendakwah ni tu tugas lah. Termasuk tugas kita kena untuk menyampaikan seruan. Dia terima atau tak terima tu nombor 2. Okey, terima atau tak terima tu nombor 2. Jangan kata tidak sampai seruan ke atas aku maka tidak wajib. Sebab apa? Bila mana tidak sampai seruan, maka dia beragama dengan agama fitrah.
So ikut naluri, fitrah, kan? Macam agama Hanif. Agama Hanif dia beragama fitrah, Hanifah Muslimah. Sebab itu bila mana ni dia Hanifah Muslimah, dia tu adalah agama Hanif yang Muslim, yang menyerahkan. Muslim, Islam ni ialah menyerahkan. Tu maksud salam, menyerahkan diri kepada Allah SWT. Tu. Okey. Sampai seruan Islam kepadanya. Sampai seruan Islam. Dan sejahtera panca indera. Maksud sejahtera panca indera ni tidak pekat, tidak tuli, tidak buta. Okey. Menurut kitab Tuhfatul Murid, Nihayatul Azim, Ghayah Al-Muna dan Turah Al-Yatimah, itu berdasarkan definisi mukallaf. So kita kena faham lah, mukallaf ni jangan kita suruh, kan kita jumpa ni. Tapi untuk didikan, tarbiyah tak ada masalah tuan-tuan. Sampai kita pukul lah anak tu, budak tu yang KU, kau dah tu bangka dah ni, tak solat-solat, buka aurat lagi. Budak tu buat nanti apa-apa lah pakcik ni kan. Ada tuan-tuan ada. Seterusnya apa dia? Syarat wajib yang ketiga, syarat wajib puasa yang ketiga ni adalah yang ketiga adalah mampu wa itaqatun, dan mampu untuk berpuasa. Sebab dalam Quran dia dah mengangkat orang yang tidak, dia bagi takhfif. Takhfif ni keringanan, rukhsah. Keringanan orang yang mana bila mana menghadapi Ramadan tapi dia tidak mampu untuk berpuasa, boleh berbuka. Untuk mampu ni dia kena describe diri dia, dia kena memaknakan mampu ni mengikut diri dia sendiri. Okay? Mengikut diri dia sendiri. Maksud mengikut diri dia sendiri ni adalah berdasarkan ukuran takwa. Walaupun dalam Quran beritahu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang sesiapa yang marid, yang sakit, aw ala safarin, ataupun di atas perjalanan pemusafiran, fa'iddatun min ayyamin ukhra, hendaklah dia mengulangi, tidak ada kesalahan untuk berbuka puasa ketika itu ataupun tidak berpuasa. Sebab apa? Dia sakit. Sakit ni maknanya dia luas tuan. Sebab itulah kebanyakan ulama mendefinisikan sakit ni mestilah mengikut ukuran takwa. Kalau dia ikut kata doktor je kan, doktor saya sakit doktor, kau puas kau wayang sikit, doktor kata kau MC lah. Kan, MC takkan boleh buka puasa. Kan, wala tak, dia mestilah mengikut ukuran takwa. Ukuran takwa ni sampai pada apa? Pada setiap diri individu sendiri. Kadang-kadang sakit dia, okey, kat sini skala 5. Demam dia, kat orang ni demam juga, tapi skala 3 je. Faham? Kan? Kan sampai ke ni skala 10 terus. Dia memang lama jangan demam. Tiba-tiba sekali demam, terus collapse habis. Tapi terus habis 10. Tu ukuran takwa. Ukuran takwa ni atas diri sendiri. Aku mampu ke tak? Tu maksud dia tu kan. Kan jangan sakit sikit, gastrik. Puasa je gastrik, tang diet tak ada gastrik. Dia tu dia. Tak puasa je dia gastrik. Padahal bila mana kita puasa ni ada satu hikmah kan. Hikmah puasa ni dapat mensucikan perut, dapat regenerate lah. Dia menambah tenaga balik, susun atur balik perut kita, makan kita. Hikmah dia. Tapi dia saya tak boleh tak makan pada waktu dia. Memang kena makan. Dah sampai bila? Kan dia bagi alasan makan kena pada waktu dia. Memang makan tengah hari pada tengah hari je lah. Tu tak boleh tuan. Dia kena ikut tu maksud
ukuran mampu dia itu kan. Seterusnya sihat. Dan haramlah orang tu yang berpuasa walaupun contohlah dia gastrik. Dia dah tahu dah ada gastrik. Gastrik dia pun dah dapat declaration daripada doktor, authority. Tapi dia masih memaksa diri dia untuk puasa. Yang dia tahu kalau dia teruskan puasa juga akan memudaratkan, maka hukum dia haram. Haram untuk diteruskan puasa. Sebab apa? Dalam maksud agama perlu menjaga 5 perkara. Dalam maksud agama ni, terdirinya agama ni daripada 5 perkara. Kena jaga. Menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga akal, dan menjaga agama itu sendiri. So kita kena faham. So apa-apa yang menyebabkan ada pertempungan kepada 5 perkara ni, maka kena patah balik. Sebab agama ni dia tak akan kejam. Sebab agama, syariat ni tak akan kejam. Tu kita kena faham. Sebab dia akan jadi fitnah balik pada orang yang beragama katakan, oi, puasa sampai sakit. So orang yang di luar agama ni, oh, Islam ni agama yang kejam. Tak. Sedangkan Islam ni adalah agama yang meraihkan cara hidup, way of life kan, biasa kita dengar kan. Tu agama Islam. Okey. Sekiranya dia dah tak mampu dah tu, bukalah. Bukalah. Sebab itu ada satu ni, sekiranya dia tak mampu, dia sakit, dia tak mampu untuk puasa dan tak mampu untuk qada, dia kena bayar fidyah. Fidyah. Kita akan masuk bab fidyah lah. Kalau ada kan. Okey. Seterusnya, sihat tadi tu lah. Dia mesti sihat tubuh badan, tu yang keempat. Kita kena faham. Dan yang kelima, bermukim, tidak bermusafir. So bersalahan tak orang yang bermusafir itu teruskan berpuasa? Tak salah, boleh. Boleh. Okey, boleh. Sebab bermusafir ni, kita kena faham, musafir ni walaupun zaman Nabi dia tak ada ukuran jarak kan. Zaman Nabi tak ada ukuran jarak. Dia tak ada 2 marhalah tu, dia tak ada ukuran jarak. Dia hanya ada ukuran masa je. Tapi kita, teknologi sekarang kita dah ada jarak. Dan kita pergi ke contoh Seremban, ke Gombak, lebih 2 marhalah kan? Lebih kan? Lebih. Kita ke Gombak. So boleh tak kita buka puasa? Sekiranya ada ke musafir ni, dia mesti kena faham. Musafir ni dia kita rasa-rasa gurbah, keasingan dengan tempat kita musafir tu. Sebab itu adanya keringanan. Kan, sebab itu diberi keringanan. Sebab mungkin kita ada keasingan tempat tu, tempat kita duduk tu, tinggal tu, kita semacam tak familiar lah tempat ni. Dengan susahnya kita nak buat kerjanya, nak duduknya, tak boleh nak rehat betul-betulnya, tak apa selesa. Tu dia. Dan yang kedua, kita akan rasa tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam pemusafiran. So bila mana adanya salah satu ataupun 2 je pada itu, barulah boleh kita raih. Dan tak ada masalah tu kalau tak ada 2 tu pun, tapi ukuran kita lah. Dan contoh kita pergi Johor, tuan-tuan. Pergi Johor jauh lah kan tuan. Jauh, tapi kita naik flight. 1 jam je lah kan. Yang mana lepas tu kita patah balik. Dan tak ada pun keasingan pada dia. Tak ada pun rasa tergesa-gesa ke, tak ada kerja yang perlu kita ni buat ke apa ke. Kita pula sampai tu terus ada je tempat menginap semua. Maka tidak. Tidaklah kita dahulukan
rukhsah tu. Boleh untuk ambil rukhsah. Rukhsah ni adalah kurniaan. Kan? Kurniaan oleh Allah SWT. Tapi ukuran kita lah. Boleh kita nak ambil dan tidak ambil. Kan? Sampai ada persoalan, Ustaz, saya kerja Ustaz, saya hari-hari musafir kan? Ada kan? Ada kan? Hari-hari musafir. Dah hari-hari lah dia jamak kan? Lepas tu saya rasa macam kosong lah Ustaz. Benda ni, solat saya, dia benda ni datang pada diri dia sendiri. Dan dia rasa macam, lepas tu bila kita sama-sama bincang, sembang-sembang, teringat balik ada satu ayat Quran kan, gitu. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Tu dia. Dan celakalah bagi orang-orang yang kerjakan solat. So bila kenang baliklah cerita dia tu, dia rasa kosong, rasa macam aku macam solat ni lepas solat tu macam tak ada apa isi. Tak ada apa isi. Sedangkan solat tu dia ada roh dia. Sebab itu solat tu inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan? Sesungguhnya solat ni mampu. Tapi bila mana dia rasa ni orang baik ni kan? Ni cerita ni daripada orang baik dah tuan-tuan. Dia cerita dengan saya yang tak baik ni. So bila saya dah terkesan. Kan? Sebab dia cerita dia ni orang baik. Dia cerita sebab saya ni bila solat dah lah hari-hari musafir. Tapi bila hari-hari musafir, sehari orang ustaz solat, yelah, kalau time kerja 2 kali lah kan. Zuhur asar saya sekali je waktu solat saya jamak kan. Tapi bila kita jamak sama jamak ni, dia rasa macam dia kosong, terlampau ringan sangat hidup aku ni. Macam tu lah tuan. Dia tak sampai maksud taklifat tu. Taklifat ni, solat ni adalah satu beban. Apa-apalah ibadat, dia merupakan beban. Tu maksud awal bagi orang yang macam kita ni tuan. Kita rasa beratnya nak buat benda ni. Tu fasa, tu tangga pertama kita. Tangga pertama kita merasakan apa-apa tanggungjawab ni merupakan beban. Tapi bila mana kita dah buat beban yang sama dan kita kurangkan dan kita rasa ringan, tanpa ada apa-apa keseronokan. Dia bukan maksud satu lagi tangga, satu lagi jenis ni halawatul iman, halawatul ibadah tu, kemanisan beribadah tu lain bab. Tu bab lain. Tapi dia jamak kita hari sampai dah setengah tahun, tapi dia rasa setengah tahun kan jamak solat. Berbulan-bulan kerja musafir kan. Kerja je musafir. Dan dia bukannya outstation hari-hari, dia memang jauh jarak dia. Dan memang ukuran jarak tu memang tu, tanpa ada hurbah, tanpa ada kegesaan. So kali tu dia rasa saya rasa saya boleh ke tak untuk saya tinggalkan rukhsah ni. Bersama saya waktu tu bincang-bincang, ada orang yang alim lagi lah kan, kata saya lah yang memberi pandangan tu. Dia kata boleh. Sebab itulah musafir ni dia kena ada dua, hurbah, keasingan. Dan yang kedua tu kegesaan, tergesa-gesa. Tergesa-gesa kerja, tergesa-gesa nak pergi satu tempat lain. Tu musafir lah. Kalau dia terangkat, dia boleh atasi benda tu, maka dia boleh untuk meninggalkan rukhsah tu, buat macam biasa. Lepas tu dinasihatkan tu buat perlahan-lahan lah. Boleh jamak, tapi jamak orang kata jamak tamam, bukan jamak qasar. Bukan. Sebab itulah dalam Quran, yang antara orang yang mendustakan agama ni adalah orang yang dia solat tapi tetap tidak ada rasa. Dia solat tapi tetap rasa macam dengkinya, tetap buat perkara mungkarnya. Kita tengok apa-apa, ramai orang solat tuan-tuan, ramai orang solat, ramai.
Tapi lepas solat datang panggil baik. Kalau panggil buka aurat ni aurat je lah. Kan? Lepas solat je buka telekung, buka tudung sama. Keluar macam biasa balik. Tang solat dia jadi malaikat. Lepas solat dia kembali pada asal. Tak tuan. Roh solat tu bukan macam tu. Roh ibadat ni dia mestilah dalam dan luar kehidupan kita mestilah sama. Kalau dalam solat, dalam beribadat tu kita suci, kita bersih, kita menjaga diri, kita merasa diri kita dipantau, samalah luar juga. Sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis kan biasa kita baca, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadatlah, kau hiduplah seumpama kau melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tu dia. Kau hiduplah, kau beribadatlah seumpama ka'annaka tarahu, seumpama kau melihatnya. Fa illam takun tarahu, sesungguhnya kau tak mampu tu, kita tak mampu tu kan. Hatta Nabi SAW pun tak mampu nak melihat Allah Azza wa Jalla, tak mampu pun. Sebab dengan kudusnya Allah Subhanahu Taala, dengan izzahnya Allah Subhanahu Taala, tak mampu nak melihat dengan mata hamba ni, tak mampu kan. Tapi kita kena tahu bahawa fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah ni sedang tak pantau kita, sedang tengok kita. Walaupun dekat ceruk mana pun kita duduk. Tu dia sebab tu kita kena rasa, luar solat aku, luar ibadat aku kena sama macam mana aku buat dalam ibadat. Itu maksudnya. Sebab makna ibadat ni adalah hidup. Bukannya ibadat ni macam kita solat, kita puasa semata-mata. Tak, hidup itu adalah ibadat. Itu dia. Sebab tu bila mana kita rasa macam tu, barulah isi, adanya roh, barulah ada makna orang tu solat, barulah ada, ni kesan dia solat. Tapi bila mana dia solat tapi tak ada kesan, samalah dia lah orang yang yukadzibu biddin. Kan dalam ayat Quran kan, dalam surah tu kan, orang yang mendustakan agama. Dia solat tapi dia tidak ada apa-apa. Sebab itulah celaka lah dia. Fawailul lil musallin. Tu hikmah lah tuan kita bersama orang baik ni. Dia tanya, so dia sampai mana tu, sampai kat kita, kena jentik, kena pukul semua tu, rasa macam, ya Allah, hai. Tu dia hikmah dia tuan. Sebab yang tanya tu orang baik. So insyaAllah sikit lagi tuan-tuan, termasuk fasa yang terusnya, faslun arkanu salasa, iaitu rukun puasa ni ada 3 saja. Yang pertama, niyatul lailan likulli yaumin fi fard. Mestilah yang pertama tu niat pada waktu malam bagi setiap hari pada puasa fardu. Faham tuan? Dia punya rukun dia di sisi fiqh Asy-Syafi'i. Ini kita kena faham dalam kitab Safinatun Najah ni. Mestilah yang pertama niat pada setiap malam. Fi likulli lailin, mestilah berniat dalam setiap malam untuk menunaikan solat puasa fardu. Puasa sunat boleh sampai duha akbar pun boleh untuk diniat. Duha akbar tu dah pukul 11 sebelum tergelincir matahari, dia tak buat perkara yang batalkan puasa lagi, so boleh untuk dia teruskan niat. Aku tak buat, tak makan apa lagi daripada pagi terbit fajar ni, so, puasa je lah. Mana Nabi SAW kan tanya pada Sayyidatina Aisyah, ada apa nak makan ni? Aisyah kata tak ada apa nak makan. Maka aku puasa lah. Tu dekat situ ada 2 makna tuan. Kan? Pertama, Nabi ni Nabi ni orang beribadat. Yang kedua, Nabi ni zuhud, sekadarnya. Sampai tanya Aisyah, Sayyidatina Aisyah, ada apa nak makan ni? Sayyidatina Aisyah tengok, kalau ni isteri tengok kat dapur tak ada apa-apa nak makan. InsyaAllah kita punya banyak sampai buang tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan niat ni tuan-tuan kena faham, dia tak semestinya nawaitu saumaradin. Itu dia punya lafaz lah tuan-tuan.
Kan imam ingatkan kita lepas je witir, sebelum selawat salam tu semua sebelum moreh, nawaitu sauma ghadin an ada, itu antara inilah apa, memperingati untuk berniat. Yang kita kena faham, niat ni keazaman. Keazaman tu kita berpuasa. Kita azam bangun sahur tu juga tanda niat. Bangun sahur tu juga antara alamatun niat puasa tu. Okay, nak membezakan orang tu puasa biasa dengan puasa luar biasa adalah dengan sahurnya lah, kan? Seterusnya, yang kedua, apa dia? Wa tarku mufattirin zakiran muhtaran ghairu jahil mahdzur. Okey. Yang kedua, meninggalkan perkara yang membatalkan, menahan diri, ataupun meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Kat sini dia begitu meninggalkan. Ada makna yang lain, dia menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Apa ke perkara yang membatalkan puasa? Makan, minum, makan tengah hari, breakfast, batal puasa tak? Batal. So kita tahan lah tu. Tu maksudnya tinggalkan dulu, tangguhkan dulu. Okay, breakfast for hari ni. Kan? So faham, waktu terbenamnya matahari baru boleh. Dengan pilihan sendiri, mestilah apa? Zakiran muhtaran, iaitu mesti zakiran, dalam keadaan ingat, dan dalam pilihan sendiri, muhtar. Dia diberi pilihan nak makan. Sebab itu hasil berpuasa ni la'allakum tattaqun, iaitu orang, moga-moga kau ni tergolong daripada golongan yang bertakwa. Tu dia punya hasil dia lah. Orang berpuasa ni bila mana dia puasa, dia tergolong daripada golongan yang bertakwa. Sebab apa? Dia diberi pilihan, sama ada pilihan untuk makan ataupun tidak, walaupun makanan ada depan mata dia. Sebab itu orang yang diuji ketakwaannya, waktu tu adalah waktu tu yang paling mustajab. Sebab itu hikmah waktu untuk berbuka puasa, waktu tu di depan makanan. Belum masuk waktu lagi, kita dah duduk ketika, kan, duduk atas meja, depan dah ada makanan lah, dengan apam baliknya, dengan kuih apamnya, dengan roti jonnya, air mah depan mata kita dah. Tak azan lagi, tuan-tuan. Tu ujian takwa. Tu waktu mustajab doa tu. Terliurlah mata kita, kan. Tengok, tu ujian takwa. Itu waktu yang mustajab doa. Sebab waktu dah hujung-hujung dah, kita diuji macam tu. Okey. Muhtaran, pilihan sendiri. Bukan sebab kau jangan makan, bukan di penjara untuk makan, tak. Tapi dia di pilihan sendiri untuk tidak makan, untuk tahan diri dia. Dan bukan jahil yang diuzurkan, iaitu orang yang jahil yang diuzurkan. Maksudnya kalau tu orang jahil ataupun orang yang ma'zur, orang yang diberi keringanan untuk berbuka ke apa ke, maka dekat situ terangkatlah dia. Okey. Seterusnya, rukun yang ketiga dan yang terakhir adalah orang yang berpuasa. So kita dapat niat, kita dapat tahan diri dan diri kita untuk berpuasa, maka lengkaplah untuk kita terus berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Ada apa soalan, tuan-tuan? Ada apa nak betulkan ke? Kita akan sambung kifarah, kewajiban qada. Ada apa soalan, tuan-tuan? Soalan lah. Saya takut nak tanya, nak buka soalan. Ada apa nak betulkan ke? Kalau ada apa nak betulkan, dipersilakan. Pasti ada kesalahan. So saya kira tak ada. Alhamdulillah, Allah beri peluang dan ruang untuk kita bersama ngaji, tuan. Moga-moga dengan pengajian kita ni memberi manfaat untuk diri kita, untuk terus
merapatkan diri kepada Allah SWT, cari redha Allah SWT, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.